Macam kita sekarang ni tak berapa nak suruh sangat Allah jaga kita. Saya ingat hari tu masa COVID, mana ada orang minta Allah jaga dia. Yang dia buat hashtag, kita jaga kita. La ilaha illallah. Kita pula jaga kita. Allah lah jaga kita. Tak ambil Ustaz, kita jaga kita. Tak ada keyakinan. Ni dah berlalu lah, tak ada dah kita jaga kita ni. Patut tukar hashtag, Allah jaga kita. Fazillah tajidu tujahaka. Mu jaga Allah, Allah duduk di depan kamu. Yang ketiga, Nabi pesan pada Ibn Abbas, wa iza sta'anta fasta'in billah. Mu nak minta dengan aku. Jangan gantungkan hidup dengan makhluk. Gantungkan hidupmu dengan Allah yang serba maha. Was'alullaha min fadlih. Dan mohonlah kepada Allah dengan kurniaan yang ada pada dia. Surah An-Nisa ayat 32. Kita nak berjaya dalam hidup, kena ada duit. Duit ni bukannya fulus, tapi DUIT. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. 4 perkara ni kalau jalan serentak, Allah akan bantu kita.